Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kerana dengan izinmu kami dapat berkumpul pada hari yang penuh bermakna ini bagi menyambut Hari Guru di SKPK Seremban. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami mohon keampunan ke atas segala dosa dan kelalaian kami. Cita-cita murni pekerjaan kami, kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung perlembagaan negara. Kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa. Majlis sambutan yang diadakan di peringkat sekolah akan berlangsung dengan meriah pelbagai aktiviti yang disusun rapi. Sambutan Hari Guru dinanti-nantikan oleh seluruh warga sekolah. Ia pasti akan melukis kenangan indah dengan penuh warna keceriaan dan kegembiraan. Kementerian Pendidikan telah menetapkan tema sambutan Hari Guru kali ke-54 tahun 2025, iaitu Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Tema ini mengadunkan antara nyala rasa guru seperti yang tergambar pada ikrar dan janji dalam Kami Guru Malaysia. Semoga tema ini merangsang daya fikir dan keterujaan guru-guru untuk berkarya menggunakan daya kreativiti dan inovasi bagi mencipta perubahan pada strategi, pendekatan, kaedah, teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau bilik darjah. Menerusi keberanian dan kesediaan guru untuk menyahut reformasi dalam pendidikan, saya yakin pendidikan negara akan berkembang maju. Pendidikan merupakan teras utama dalam pembangunan insan dan negara. Ia bukan sekadar proses penyampaian ilmu, tetapi juga satu usaha membentuk jati diri, sahsiah serta pemikiran kritis generasi pewaris bangsa. Oleh yang demikian, guru memainkan peranan yang amat besar dalam membina masa depan negara melalui pengetahuan, kemahiran dan pemupukan nilai kepada murid kita. Tema Hari Guru pada tahun ini iaitu Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Kita mengiktiraf peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi ejen perubahan yang membentuk masa hadapan sistem pendidikan di samping membangunkan generasi muda madani yang berdaya tahan serta berdaya saing dalam menangani cabaran globalisasi yang dinamik.
pelaksana sebagai pegawai askar. Seterusnya, Encik Romizan sebagai waiter. Seterusnya, Puan Suraya sebagai pembantu operasi menggantikan Kak Ben. Kak Su kata hari ini foto stek tutup. Seterusnya, Cikgu Ikram sebagai chef. Seterusnya, Cikgu Islam sebagai pegawai farmasi. Siapa sakit demam boleh minta ubat. Seterusnya, Cikgu Azura sebagai petani moden. Seterusnya, Tuan Hadi Fauzi sebagai pegawai. Laju sangat. Seterusnya, Ustazah Ani.